Gastric GERD anxiety, sakit pinggang yang sampai tembus ke belakang, belikat dan bahu terasa sakit dan leher itu sentiasa rasa keras. Ini adalah simptom biasa bagi mereka yang mengalami masalah gastric GERD dan anxiety. Video kali ini saya tunjuk dengan getah dan pembaris untuk memudahkan anda faham dengan jelas macam mana masalah gastric GERD anxiety ni boleh buat rasa sakit belakang, belikat dan juga leher itu terasa keras. Tonton hingga habis ya, kerana penerangan ni akan buat anda rasa, oh, patutlah badan aku rasa macam tu selama ini. Bagi yang pernah alami ataupun sedang mengalami simptom ni, saya minta komen saya dekat ruangan komen. Saya nak tahu berapa ramai yang tengah struggle dengan simptom ni tanpa tahu apa punca sebenarnya. Okey, saya ada getah dan pembaris. Sekarang ni kan, dengar baik-baik. Dalam badan kita ada satu otot yang panjang dan penting. Namanya otot psoas. Ramai orang tak pernah dengar pun apa benda otot psoas ni. Tapi otot ini sangat penting sebab dia sambungkan dari kita punya pinggang ke paha kita. Kiranya setiap kali kita duduk, berdiri, baring, berjalan atau bernafas, psoas ni yang tengah bekerja. Baik, getah ni saya akan guna untuk wakilkan otot psoas yang saya maklumkan tadi. Saya sambungkan getah ni dari atas. Ini kita kata kita punya bahagian atas pinggang ke bahagian bawah ni, kita punya bahagian bawah paha. Pembaris ni pula kita anggap macam kita punya tulang belakang. Bila badan kita tengah stres, sama ada sebab kita tengah kembung, kita tengah reflux, kita tengah takut, terkejut, otot kita akan keluarkan hormon stres seperti corticotropin releasing hormone dan juga adrenalin. Hormon ni akan bagi signal pada badan. Bahaya, sedia untuk lari ataupun lawan. Dan antara otot yang akan auto tegang bila kita dalam keadaan ini ialah otot psoas. Sebab otot psoas ni kegunaannya adalah untuk kita lari, menendang ataupun melompat. Sekarang bayangkan perut kita tengah berangin. So masa ni kita akan rasa cemas dan gelisah. Otot psoas ni automatik dia akan tegang. Tengok betul-betul lah. So, bila otot psoas ni, dia mengerah, dia umpama macam ni. Saya tarik ni. Okey. Kita nampak pembaris ni mula bengkok. Nampak kan? Bila otot psoas ni tegang, tulang belakang kita, dia tak jadi tegak tah. Dia membengkok sedikit. Dia jadi tak stable. Ini adalah punca kenapa orang rasa sakit pinggang, belikat tegang, bahu rasa lengoh, leher rasa keras. Sebab bila yang ni, dia tarik macam ni, automatik dia akan tarik otot atas sekali. Otot bahu, otot belikat. Even kita punya otot leher sekali. Dan kalau kita biarkan benda ni lama-lama, masa kita tu akan sentiasa tegang dan jadi pendek serta rapuh. Badan kita akan sentiasa rasa letih, susah tidur dan sentiasa dalam keadaan mood lawan ataupun lari. Untuk penerangan super detail mengenai ini, saya ada buat buku mengenai bagaimana gastric GERD anxiety menyebabkan rasa semua tadi di mbbshop.com.my. So berbalik semula, jadi kalau otot psoas ni selalu tegang sebab signal dari otak dan usus yang tak stable, kita kena tenangkan perut dan sistem saraf dulu. Sebab itu saya rekomen amallah How5 Plus ni setiap hari. Kenapa? How5 Plus dia ada prebiotik dan serat yang dirumus khusus untuk mereka yang mengalami masalah gastric GERD dan anxiety untuk tenangkan usus dia, untuk bantu buang angin dan juga bantu pencamaran bakteria baik. Bila perut lebih stabil, signal ke otak pun dah tak serabut. Dan bila usus kita tenang, hormon stres seperti kortisol pun akan turun. Dan otot psoas kita slow-slow dia jadi lembut dan lembut. How5 Plus ni, dia bukan ubat. Tapi dia bantu dari punca masalah, iaitu tenangkan kita sistem penghadaman dahulu. Bagi tubuh signal yang betul untuk keluar daripada mood lawan atau lari.
barulah masalah ketak bahu, sakit pinggang tembus ke belakang, sakit belikat ni akan hilang hari demi hari. Selamat beramal semua.